Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Bayaran seterusnya bagi sumbangan Asas Rahmah atau SARA 2026 dijadualkan akan dikreditkan pada 1 April 2026. Namun begitu, masih ramai yang keliru. Berikutan terdapat penerima yang baru-baru ini menerima tambahan bayaran dalam akaun MyCat mereka. Untuk penjelasan, tambahan tersebut bukanlah bayaran bagi bulan April. Sebaliknya, ia merupakan bayaran tunggakan bagi bulan Januari, Februari dan Mac 2026. Tambahan ini diberikan khusus kepada individu yang baru disahkan status mereka sebagai miskin atau miskin tegar dalam sistem e-Kasih berdasarkan pengemaskinian data setakat 31 Januari 2026. Kekeliruan timbul apabila ada penerima menyangka jumlah yang diterima itu adalah bayaran awal bagi bulan April. Malah, ada juga yang tidak menerima sebarang tambahan dan mula bimbang mereka tidak lagi layak. Hakikatnya, bayaran untuk bulan April masih belum dibuat dan akan dikreditkan seperti biasa pada 1 April 2026. Justru, sekiranya anda tidak melihat sebarang perubahan dalam baki MyCat ketika ini, tidak perlu panik. Ia bukan bermaksud anda hilang kelayakan. Bayaran SARA bulanan tetap akan diteruskan mengikut jadual. Perlu difahami, tambahan bayaran yang diberikan sebelum ini hanya melibatkan sebahagian kecil penerima sahaja, iaitu mereka yang telah disahkan status kemiskinan mereka dalam sistem e-Kasih. Bukan semua yang berdaftar layak menerima tambahan tersebut. Status berdaftar sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, perlu melalui proses pengesahan rasmi sebagai miskin atau miskin tegar. Bagi mereka yang tidak tersenarai langsung dalam sistem e-Kasih, sememangnya tidak layak untuk menerima bantuan di bawah kategori ini. Penilaian status kemiskinan pula bukan berdasarkan persepsi individu semata-mata, tetapi ditentukan melalui garis pendapatan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Realitinya, tahap kesusahan setiap individu adalah berbeza. Ada yang merasakan diri mereka sudah berada dalam keadaan sukar, namun di luar sana masih ada yang menghadapi situasi lebih kritikal. Oleh itu, sistem penilaian digunakan bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Sekiranya anda merasakan anda layak tetapi belum tersenarai, anda disarankan untuk hadir ke pejabat daerah atau berjumpa wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi tujuan penilaian dan pendaftaran dalam sistem e-Kasih. Proses ini penting untuk membolehkan semakan dan pengesahan dibuat secara rasmi. Selain itu, semakan baharu dijangka akan dilakukan pada hujung April 2026 bagi mengenal pasti individu yang baru layak dimasukkan ke dalam kategori miskin atau miskin tegar. Ini bermakna peluang untuk menerima bantuan masih terbuka bagi mereka yang benar-benar layak tetapi belum tersenarai sebelum ini. Untuk bayaran bulan April 2026, kadar bantuan kekal seperti sedia ada. Isi rumah dalam kategori e-Kasih akan menerima RM200, manakala kategori lain menerima RM100. Bagi warga emas tanpa pasangan dalam e-Kasih, jumlah bantuan adalah RM150 dan kategori lain RM50. Individu bujang berumur 21 hingga 59 tahun dalam e-Kasih menerima RM100, manakala kategori lain RM50. Orang ramai boleh membuat semakan baki dan status bayaran melalui laman rasmi sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan SARA 2026. Kesimpulannya, bayaran bagi bulan April akan tetap dilaksanakan pada 1 April 2026 seperti dijadualkan. Kekeliruan yang berlaku sebelum ini hanyalah melibatkan bayaran tunggakan dan bukan bayaran awal.